konten tanpa skrip. Baru-baru ni, ada seorang wanita yang cukup cantik, cukup manis, cukup rasa. Macam makanan pula. Dia cakap yang sijil halal membebankan rakyat Malaysia. Atau lebih kurang macam itulah apa yang dia cakap. Betul ke apa yang dia cakap tu? Well, secara peribadinya, bagi aku, betul. Sijil halal akan membebankan rakyat Malaysia. Samalah juga dengan lencana sekolah. Ya? Para pelajar dikehendaki untuk memiliki lencana sekolah terletak pada pakaian uniform sekolah dia supaya dapat menunjukkan dia datang daripada sekolah mana dan sebagainya. Apa yang aku tengah cuba nak sampaikan adalah sijil halal membebankan rakyat, tapi in a good way, in a positive way. Sebab apa? Sebab kalau kita ada sijil halal, dia akan membebankan rakyat untuk memastikan makanan yang mereka sediakan bersih. Bukan sahaja bersih, tetapi suci. Kalau bersih, semua orang tahu. Bersih daripada panca indera kita. Mata kita tak nampak kekotoran. Hidung kita tak bau busuk tentang makanan tu. Tapi kalau dari segi suci ni, dia di dalam agama Islam, suci bermaksud makanan tu disediakan dengan cara yang betul. Walaupun kita tak nampak oleh panca indera kita. Contohnya macam makanan yang disembelih, walaupun disembelih tu dengan bukan dengan cara Islam, bukan dengan, contohnya macam dia matikan haiwan tu dengan cara elektrik dan sebagainya, walaupun kita tak nampak perbezaan dengan panca indera kita. Tapi bagi agama Islam, makanan tersebut dengan cara yang macam tu tak suci. Islam, dia ada cara-caranya. Dia kena ada kaedah-kaedahnya. Dan kaedah-kaedah ni, sebab-sebab kenapa Islam menghendaki penganutnya untuk